seterusnya. Apakah hukum mengamalkan hizib atau kaf 40? Jadi setengah ulama tidak membenarkannya. Boleh baca, tapi hak tengok yang yakin dengan kaifiat tu. Jangan sampai yakin gitu. Amal ni supaya dapat kita belajar atau kita sebut kalimah-kalimah Allah. Dengan kalimah Allah ni lah kita semakin dekat dengan Allah. Itu tujuan. Supaya hati kita tak putus hubungan kita dengan Allah. Banyak orang silap, dia berzikir ayat tertentu untuk dapat kelebihan ayat tu. Dia nak cari kebal, nak cari hebat dan sebagainya. Baca la ilallah 70,000 kali supaya mana? Supaya maknanya lama-lama kalau aku tenung gelas ni pecah. Sampai gitu semua. Itu tidak dapat pahala. Faham tak? Buang masa je 7 tahun dah amal. Mu nak suruh pecah gelas, tak payah zikir. Mu ambil tukur, mu katok pecah gelas tu. Faham? Jadi biar kerana Allah. Amal zikir kerana Allah. Ada kan nak dapat kebal, nak dapat hebat, nak dapat tu. Zikir untuk Allah, kerana aku sayang pada Allah. Bila Allah sayang pada kita, dia nak beri comel ke nak beri gagah, kok pandai dia tu. Soalan